Dulu Steve Jobs ni, dia masa daripada muda lagi, dia ni jenis kepala dia lain sikit lah. Dia nak buat komputer yang bukan untuk company besar je, tapi dia ni ada passion nak gabungkan seni dengan teknologi. Dia tak nak benda complicated, dia nak benda simple, cantik tapi powerful. Passion ni yang buat dia dengan kawan-kawan dia gigih buat Apple 1, Apple 2 walaupun dalam garaj je. Walaupun susah, walaupun orang lain skeptical, dia tahu apa yang dia nak buat dan why dia percaya benda tu akan jadi. Lepas tu ada drama sikit lah yang dia kena keluar daripada Apple, tapi dia tak duduk diam. Dia teruskan dengan matlamat lain, dia buat company Next, dan yang paling famous dia melabur dalam Pixar lah. Dengan why dia, iaitu minat dia pada teknologi dan storytelling. Bila dia patah balik ke Apple, masa tu Apple dah nazak lah. Ramai ingat dah nak bungkus, tapi Job datang dengan matlamat baru. Dia nak selamatkan Apple, nak buat produk yang ikonik. Why dia kali ni lagi dalam. Dia nak buktikan Apple ni boleh think different. Dia nak buat teknologi yang bukan setakat berfungsi, tapi ada jiwa, ada pengalaman pengguna yang luar biasa. Dari situ keluar Mac yang ada color-color tu, iPod yang ubah cara orang dengar muzik, iPhone pun meletup, iPad lagi. Semua tu lahir daripada why dia yang jelas tadi. Nampak tak kat sini? Setiap hidup dia ada what atau matlamat yang dia nak capai, dan ada why yang ada passion dalam diri dia. Benda ni lah yang bagi dia energi, bagi dia fokus nak hadap semua kegagalan dan cabaran dia. Cerita Steve Jobs ni memang contoh terbaik betapa bezanya kerja dia bila dia tahu exactly apa yang dia kejar dan kenapa benda tu penting sangat untuk dia. Sebab itulah impact dia pada dunia teknologi ni satu dunia rasa sampai hari ni.